Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan lagi resepi masakan rumahan. Berikut merupakan bahan yang saya gunakan. Di sini saya ada bawang merah, kemudian diikuti dengan bawang putih. Lalu di sini saya juga menggunakan sedikit sahaja halia. Lalu saya menggunakan cili kering. Jadi cili kering ni bergantunglah pada selera masing-masing, nak banyak nak sikit. Macam saya guna 13 batang saja untuk hari ini. Dan ini adalah bahan utama kita, iaitu ikan, kembung ataupun pelaling. Tapi saya tak guna semua sebab isi rumah saya sikit, jadi saya masak 3 ekor je. Selebihnya saya nak goreng. Kesemua bahan-bahan tadi kecuali ikan kita nak kisar sehingga lumat. Sambil tu jangan lupa tambahkan air bagi memudahkan kita mengisar. Baiklah, aktiviti kisar mengisar telah selesai. Sekarang saya nak lanjutkan bahan tambahan. Di sini saya ada bende. Saya nak buanglah bahagian dia punya tangkai. Dan nak tahu bende tu mudah atau tidak, anda boleh patahkan bahagian ujungnya. Kalau misalnya bahagian ujungnya mudah dipatah, maknanya bende tu masih muda dan sesuai untuk dibuat masak. Tapi kalau anda kat pasar raya ke ataupun kat pasar tani ke, jangan bawa macam tu, kesian peniaga. Agak-agak je lah, kita tengok daripada luar je kita dah tahu dia muda atau tua. Tapi kalau misalnya dah beli, dah bawa balik rumah, nak tahu tua tak tua, boleh patahkan. Dan langkah yang selanjutnya, di sini saya juga ada tomato, dan tomato ni saya potong 4 sahaja. Kemudian kita letakkanlah dalam satu bekas bagi memudahkan aktiviti masak-memasak kita. Langkah yang selanjutnya, mari kita tuangkan minyak menumis dan panaskan minyak. Jika misalnya minyak dah panas, bolehlah masukkan ke semua bahan ataupun rencah yang telah kita kisar tadi tu. Kemudian macam biasalah kita tumis bagi jiran kiri kanan depan belakang bau, dan masakan kita ni pecah minyak. Sambil tu jangan lupa tambahkan garam sesuai selera. Kemudian kita gaul rata bagi sebati. Oh ya, saya juga tambahkan penyedap rasa ataupun MSG. Ni bagi yang guna lah, yang tak guna boleh skip. Lalu kita gaul rata. Jadi menu kita pada hari ini adalah asam pedas. Dan untuk asam pedas saya jarang sekali letak gula. Saya letak penyedap dan juga garam je. Kalau misalnya dah pecah minyak, dah mendidih kuat, bolehlah tambahkan air sesuai selera. Oleh kerana ikan saya sikit, jadi saya tak letak air banyak lah. Jika misalnya dah mendidih kuat, bolehlah masukkan kita punya ikan. Ni kita tinggal tunggu ikan kita masak. Kemudian bolehlah nanti kita masukkan kita punya bende dan tomato. Oh ya, jangan lupa untuk tambahkan asam keping ataupun asam jawa. Dan saya masak asam pedas lebih suka guna asam keping. Pastikan anda masukkan asam keping tu setelah ikan kita masak lah. Kenapa tak tahu, macam tu lah mak saya ajar. Jadi selagi ikan tak masak, jangan letak asam keping dulu. Lepas tu lah sekali bolehlah kita masukkan tomato dan juga bende. Bila dah masukkan tomato dan bende, tak perlu tunggu lama lah. Cukup nampak dia melayu, dah bolehlah matikan api. Sebab kalau dia overcook dah tak sedap. Bagaimana menurut anda dengan resepi pada hari ini? Ini dia asam pedas ikan pelaling. Kalau suka jangan lupa tekan like, jangan lupa subscribe for more video, sebab saya akan kongsikan lebih banyak lagi resepi yang menarik. See you next video guys, bye bye.